Genam mata dewa ni adalah satu pengajian amalan untuk kita nak suruh orang tunduk pada kita. Orang nak suruh orang tunduk pada kita, nak suruh orang kasih pada kita atas niat. Kalau kita niat nak suruh orang tunduk, maka orang tu akan tunduk pada kita. Kalau kita nak suruh orang tu kasih pada kita, orang tu kasih pada kita. Kalau kita nak suruh orang tu sayang pada kita, orang tu akan sayang pada kita. Kalau kita nak suruh orang tu cinta pada kita, cinta pada kita. Kalau kita nak suruh orang tu patuh kepada kita, orang tu akan patuh pada kita. Kalau kita nak suruh orang tu buat apa yang kita suruh, maka orang tu akan buat. Hanya dengan apa? Dengan pandangan mata je. Kita pandang mata dia, dia tengok mata kita. Dia tengok mata kita, mata memandang mata. Ada mana mata dan semua, insya-Allah. Walaupun ramai, walaupun dalam ni, contoh lah. Pasal yang Ustaz cakap ni pada yang baru masuk. Contoh semua, Ustaz sedang cakap ni. Tapi sebelum Ustaz cakap ni, Ustaz baca dah. Tarik nafas, tahan, baca 3 kali. Baca dalam hati, kemudian kita berniat, ya Tuhan aku, siapa yang tengok wajah aku, siapa yang tengok mata aku, maka mereka akan terkesan atas apa yang aku cakap. Maka semua, bila Ustaz start cakap, tuan-tuan tengok mata Ustaz, maka tuan-tuan, ni contoh, bukan Ustaz tak buat, tapi nak beritahu contoh.